Ustaz boleh kodok cerita ke kisah Rabi'atul Adawiyah. Cerita dia ni khilaf ulama. Ada kata dia ni ada. Rabi'atul Adawiyah ni ada. Ada kata dia ni hanya watak yang direka. Bagi nak menzahirkan satu teori pendapat. Falsafah, metod, cara, maka dibuat ke satu sosok fisik seorang untuk menggambar ke satu-satu fikrah. Rabi'atul Adawiyah nama dia Rabi'ah. Yakni anak yang keempat, Rabi'atun. Anak yang ke-arba'atun, Rabi'atun keempat. Rabi'an yang keempat. Adawiyah ni bangsa kabilah dia. Kabilah Adawi. Maka dia orang Tino Adawiyatun ia nisbah. Nama dia Rabi'atul Adawiyah. Nama dia gapo dia tak ingat dah. Orang Mesir ni Rabi'atul Adawiyah. Dia ni sezaman dengan Hasan al-Basri. Hasanul Basri. Sempat dengan Hasanul Basri. Hasanul Basri ni dia bawa ke untuk orang menuju Allah Ta'ala dengan perasaan takut. Mesti hidup kita ni mesti takut kepada Allah. Tu bawa ke Hasan al-Basri. Semua anak murid dia ajar supaya takut kepada Allah. Barulah kita akan jadi orang yang baik. Maka suhulah cara dia ni diamalkan oleh ramai pengikut dia. Dan ramai jadi wali dengan sebab cara ni. Dengan sebab hati kena takut dengan Tuhan. Barulah kita ni dengar kata rajin ibadat boleh tinggal maksiat. Mari Rabi'atul Adawiyah bawa ke mahabbah. Saya cinta kepada Allah Ta'ala. Kenapa perlu takut kepada Tuhan kita? Yang lebih baik lagi adakah kita buat sesuatu dengan saya dan suka kepada Allah itu lebih bernilai. Bapa awak buat taat ni kerana saya kepada Allah. Bapa awak tinggal maksiat ni kerana saya kepada dia. Bawa ke mahabbah. Sekalipun dia tu perempuan, tetapi cara ni diamalkan oleh beribu-ribu orang pulak murid dia. Jadi wali dengan dua cara tu. Rabi'atul Adawiyah. Majzub saja ni, wali-wali majzub saja. Tetapi dia ada metod cara dia lah. Bawa ke dia. Maka kedua-dua cara ni betul berlaku. Hasan al-Basri dengan cara takut pun ramai orang boleh jadi wali. Dengan sebab hidup takut dengan Allah Ta'ala. Dengan sebab perasaan cinta, teringat kepada Allah, orang itu sampai semaya tak berhenti kerana terlalu rindu dan sayang ke Tuhan. Pun boleh juga. Dua-dua. Kita lah ni masalah. Takut pun tak. Sayang pun tak. Tak tahulah kita ni apa dia. Power Ranger mana tak tahu ni. Tu Rabi'atul Adawiyah. Banyak kisah-kisah dia yang sangat mengagumkan. Wahabi ni tak minat ni. Rabi'atul Adawiyah ni. Wahabi dia minat pakat. Minat pitih, minat jawatan.